لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 kelebihan Hari Raya Aidil Adha dan Hari Arafah. Tuan-tuan dan puan dan murid-murid yang dikasihi sekalian, Hari Raya Aidil Adha bukan sekadar hari makan daging atau bercuti panjang tau. Ia adalah hari yang sangat agung dalam Islam, iaitu dipenuhi dengan ibrah, ibadah dan keampunan. Umat Islam di seluruh dunia meraihkan sebagai lambang ketaatan dan pengorbanan bertepatan dengan kisah hebat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Okay, baik, sekarang mari kita hayati 7 kelebihan istimewa yang terkandung dalam Hari Arafah dan Hari Raya Aidil Adha. Yang pertama, hari raya yang paling besar dalam Islam tau, iaitu ia lebih utama daripada Hari Raya Aidil Fitri. Dari sudut apa tu? Dari sudut kedudukan dan ganjaran, kerana ia melibatkan ibadah haji dan korban yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari sudut ibadah, iaitu kita disyariatkan melakukan ibadah korban yang sangat besar ganjarannya. Mereka yang menunaikan ibadah korban mendapat pahala yang sangat besar. Setiap hizian darah haiwan korban dikira sebagai amal soleh dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hukumnya sunat muakkad, sangat dituntut untuk melakukannya. Yang ketiga, kita ada puasa hari Arafah, iaitu menghapuskan dosa. Bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, puasa sunat pada 9 Zulhijjah sangat digalakkan. Ganjarannya apa? Menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun selepas, menurut hadis sahih riwayat Muslim. Yang keempat iaitu hari di mana doa mustajab dan keampunan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah adalah antara hari yang paling mustajab untuk berdoa dan hari yang paling ramai hamba dibebaskan daripada api neraka. Yang kelima, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu kita memperingati ketaatan luar biasa Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail menjadi contoh terbaik kepada kita untuk taat dan reda terhadap perintah Allah. Yang keenam, memperbanyakkan takbir, zikir dan tahlil. Disunatkan kita bertakbir bermula 9 Zulhijjah hinggalah 13 Zulhijjah, iaitu pada hari tasyrik. Ini menghidupkan suasana ibadah dan mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeza dengan Hari Raya Aidil Fitri, kita hanya disyariatkan hanya sehari saja untuk bertakbir. Yang ketujuh ialah mengeratkan ukhuwah dan semangat berkongsi. Melalui ibadah kurban, umat Islam dapat berkongsi nikmat dengan fakir miskin, jiran tetangga dan ahli keluarga, menyuburkan kasih sayang sesama insan. Jadi, Aidil Adha bukan sekadar sambutan, tapi medan untuk kita berkorban, bertaubat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan peluang ini untuk koreksi diri, memperbanyakkan amalan dan menghayati makna sebenar pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga kita tergolong dalam hamba-Nya yang reda, taat dan sentiasa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.